Sikit bila kita sebut tentang audio system, ramai hari ni orang yang berminat dengan audio system. Dan audio system ni sebenarnya satu lagi bidang industri yang takkan habis. Bila kita cakap tentang satu event, audio system ini diperlukan. Tapi orang cakap, oh, kalau macam tu AI datang, AI dah boleh buat dah. AI boleh buat ke? Tak boleh. Sebab audio system ni kita memerlukan peralatan-peralatan yang khas untuk audio system. Seperti mikrofon, kedua mixer, ketiga amplifier, keempat speaker untuk mengeluarkan sound kita tadi. Untuk menyedapkan lagi sound itu kita perlu sound effect, processor dan sebagainya. Audio system ini audio yang saya pakai mic sekarang ni untuk mengeluarkan sound. Untuk mendapatkan sound yang lebih sedap. Kalau kita dengar, wow, fantastic that. Kadang-kadang kita kata, oh sebab speaker itu sendiri sedap. Betul. Speaker yang sebagus, speaker yang baik, speaker yang mahal, begitu diciptakan untuk mengeluarkan bunyi yang jelas. Kita perlu tahu dan kita perlu setting dia. Kalau seandainya sound saya hari ni, saya bercakap, tiba-tiba dia bunyi suara kecil, dia bunyi suara yang halus, yang tajam, aku tidak boleh begitu. Itu bukan suara yang sebenar. Okey, lepas tu ataupun dia akan bunyi begitu. So itu suara bass, suara high, suara low. Sebab tu kita perlu belajar. So macam mana kita nak meletakkan tiga level suara ini kepada satu jenis suara yang sangat tepat. Sebab tu kita perlu mempelajari sebenarnya. Dan audio system hari ini berbagai jenis. Bila kita sebut tadi iaitu analog. Dan hari ini ada latest lagi teknologi dipanggil digital. Okey, sound digital. Apa yang dikatakan sound digital? Bila mixer itu sendiri dia berbentuk digital, compression dia sangat menjadi kecil. Walaupun kalau sebelum ini processor ada di luar, equalizer ada di luar, sound effect ada di luar, tetapi dengan datangnya mixer digital tadi, tiga perkara itu telah diletakkan di dalam mixer itu. Kalau kita kata hari tadi tiga perkara seperti high, mid dan low. High itu sendiri, kalau zaman dahulu ada satu button, kita boleh pusing kiri dan kanan. Sebab tu, kalau kita ada mixer digital, kemampuan kita untuk membeli mixer digital, tetapi mengendalikan dia, operasikan dia dan menghasilkan sesuatu yang sangat baik adalah satu proses pembelajaran. Tapi kalau kita rasa AI boleh membantu kita, AI ni sebenarnya dia adalah assistant kepada kita. Dan apa perbezaan di antara reverb dengan echo? Adakah reverb itu sama aja dengan echo? Adakah echo sama dengan reverb? So cuba anda bertanya kepada AI, kepada ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Dia akan memberikan definisi yang berbeza. Jadi hanya sekadar kita membaca dan menilai dalam akal fikiran. Tetapi sebaik-baiknya adalah anda turun terus ke lokasi dan bersama dengan peralatan melakukan tugasan, meneliti sesuatu apa yang disebut oleh AI, dan kita akan manfaatkan ilmu itu dalam proses yang sangat cepat oleh AI dan mendapatkan satu kualiti dan juga pendidikan di dalam satu bidang itu sendiri. Sebab tu saya kata kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita nak atau tak nak, kalau kita dah bekerja dalam bidang itu ataupun kita nak bekerja dalam bidang itu, kita perlu memahami dengan sangat baik dan sangat jelas. Sebab tu kalau boleh, carilah kursus-kursus di mana sahaja, belajar berguru dengan orang lain, kerana sesuatu yang tersembunyi di sebalik pembelajaran itu, kita perlu bertanya. Sebab tu kepada anda di luar sana, kami di Iframinda memang menjalankan kursus-kursus berkaitan dengan audio system, audio analog, audio digital. Ambillah peluang sebab kami sediakan semua peralatan yang lengkap untuk kursus-kursus. Konsep dia adalah 70% hand-on. Maksud dia kalau seorang trainer itu mesti bercakap dan memegang kepada satu peralatan. Dan peserta yang hadir wajib untuk melakukan kerja-kerja tugasan, memasangkan kabel. Setiap operasi yang ada di button itu kita kena press, belajar dan kita mendengar. Penghasilan yang terbaik akan memberikan satu pendedahan yang sangat-sangat baik.